Okey korang, yang ni biskut Dahlia yang Kak Zai guna margarin planta. Ada yang message komen tanya boleh guna margarin planta ke, boleh guna margarin pelangi ke, boleh guna buttercup ke, boleh korang. Okey, jom tengok Kak Zai guna margarin planta. Ini resepi dia. Kak Zai masa ni buat cincai-cincai dalam live korang. 1 cawan margarin planta korang masukkan. Lepas tu korang masukkan gula asin ke, gula kastar ke, gula halus ke, apa-apalah setengah cawan. Okey, asalkan gula tu halus, setengah cawan. Lepas tu korang masuk vanila asin 1 sudu kecil. Masukkan telur 1 biji ataupun 2 biji boleh. Yang ni akak masukkan 1 biji je. Okey, so gaul dia. Seeloknya 1 biji. Kalau nak gebu sangat letak 2 biji. Akak letak hari tu guna butter, akak guna pure butter, akak letak 2 biji telur kuning. Hari ni Kak Zai guna planta margarin, akak letak 1 biji kuning telur. So ni susu tepung Kak Zai masukkan 2 sudu besar. Okey, 2 sudu besar je susu tepung. Korang gaul dia macam ni. Tepung custard akak masukkan 2 sudu besar berbukit. Okey, korang tengok berbukit macam tu masuk 2 sudu besar. Okey, tepung jagung 2 sudu besar berbukit juga. Okey, dalam ni akak korang nampak macam Kak Zai letak 3 sudu kan, sebab yang sudu pertama tu akak macam kurang tepung jagung, sebab tu akak masukkan lagi. So gaul dia, kacau dia sampai dia rata. And then korang masukkan tepung jagung. Last tu baru masuk tepung jagung. Tepung jagung korang masuk sikit demi sedikit. Korang tengok sampai adunan tu okey, boleh buat bunga, korang stop. Okey, dalam resepi ni Kak Zai gunakan 2 cawan tepung gandum. Okey, Kak Zai masukkan sikit demi sedikit. Okey, lepas tu korang tadi masa dalam live akak ada bagi resepi untuk korang takat gambar. Okey, dalam buku akak. Akak pun baru perasan sebenarnya resepi ni daripada resepi tadi dengan resepi sekarang ni, tepung jagung 2 sudu besar je. Tapi dalam buku tu akak pergi tulis 1 cawan. Yang tu salah. Akak pun baru perasan. Sorry tau. So korang tolonglah tukar balik, korang ikut resepi ni tau. Sebab akak pun baru perasan. Akak nak tulis 2 sudu besar, akak tertulis 1 cawan pula. Punyalah jauh dia punya lari tu. Okey, tolonglah tengok ni. Akak minta maaf sangat-sangat. Akak pun tak perasan tau masa akak tulis resepi tu. Akak tak perasan, dah lama sangat kan. Akak tak perasan. Tadi baru akak perasan. Masa akak buat resepi pun akak tak perasan tau akak tulis 1 cawan. Tak perasan, sumpah tak perasan. Okey, yang ni akak buat bunga-bunga dia. Okey, bunga pecah 10. Akak bakar suhu 170 dalam 15 ke 18 minit macam tu korang. Kalau 20 minit dia macam garing sangat. 15 minit ke 18 minit macam dia okey-okey dah masak. Yang ni cherry sebagai hiasan. Cherry merah boleh, cherry hijau boleh. Akak letak cherry. Nanti korang tengok beza antara bakar dan tak bakar. Sebab akak guna margarin planta, macam tak kembang pula hari ni. Cantik je kejadian dia. Buat cincai-cincai cantik pula kejadian dia. Bila akak memang fokus nak buat video, mulalah biskut akak ni kembang. Lepas tu kecut balik. Okey, dah buat hiasan, dah letak hiasan dia. Jom kita bakar dia dulu. Tengok cantik kan. Nampak tak bunga pecah 10. Ni cincai je akak buat. Malas sangat nak buat kan. Tengok ni belum bakar. Okey, korang tengok ni belum bakar. Yang ini dah bakar. Nampak tak? Kali ni nampak cantik. Guna planta memang rasa legend lah. Rasa